Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin-Nabil Karim wa alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan kita datang solat maghrib ini dalam keadaan niatnya ikhlas kepada Allah, dalam keadaan kita nak istiqamah untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kesihatan pada tubuh badan kita, kesihatan pada akal kita, kesihatan kepada iman kita. Mudah-mudahan untuk kita istiqamah dalam keadaan pada jalan Allah sehinggalah akhir hayat kita, insya-Allah. Yang kedua, mari sama-sama kita memperbanyakkan salam serta selawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana Rasulullah ni dalam hidup kita orang yang kita kena sayang, kita kena taat selepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat kepada Rasulullah ialah sebahagian daripada sepatutnya tabiat hidup bagi seorang yang beragama, seorang yang ada iman dalam dada dia. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita menyambung perbincangan kita daripada suratul Isra, surah yang dalamnya kita dah bincang sebelum daripada ini. Dia ada lebih kurang 10, dia panggil al-wasaya al-ashr, iaitu 10 wasiat, 10 prinsip-prinsip dasar tentang akhlak dan syariat yang sangat asas, yang Allah SWT sebut tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Maknanya tuan-tuan, 10 perkara yang ada dalam surah Isra ini wajib kita jaga, wajib kita taat kepada Allah, iaitu daripada ayat 22 sehingga ayat 38 daripada surah Isra. Dan sebelum kita dah bincang beberapa perkara daripada al-wasaya al-ashr ini, wasaya wasiat yang 10 ini, dan kita sambung pada ini insya-Allah wasiat yang kelima, iaitu pada ayat 32. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kata Allah. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sebab itu Allah Ta'ala bukan sekadar sebut jangan berzina. Allah Ta'ala sebut bukan walaz zina, wala taqrabuz zina, jangan mendekati, dekat dengan zina, dengan maksud segala pintu masuk menuju kepada zina, segala pintu ataupun jalan nak menuju kepada zina, umpamanya pergaulan bebas, laki perempuan tak ada apa masalah, boleh bertepuk bertampar bersalam dan seumpamanya. Yang kedua, boleh jadi dari sudut pandangan yang tidak dijaga, tengok macam-macam dan sebagainya. Dilarang kerana zina adalah perbuatan keji dan jalan nak pergi ke dia pun Allah Ta'ala larang. Dan antaranya disebut oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir dan tafsir As-Sa'di. Dia kata larangan untuk mendekati zina lebih kuat daripada sekadar larangan melakukan zina.
Nak pergi kepada zina, jalan pergi kepada zina tu lebih dilarang oleh Allah. Dalam ayat ni sebab apa? Bila dah berlaku zina dah teruk sangat dah. Sebab larangan tersebut, kata beliau, mencakupi larangan terhadap semua pendahuluan dan sebab-sebab yang mengarah kepada zina tersebut. Kerana siapa saja yang berputar-putar di sekitar wilayah yang terlarang, duduk dekat-dekat dengan wilayah ataupun tempat yang terlarang ini, maka hampir sahaja ia jatuh ke dalamnya, yakni zina. Dan terlebih lagi dalam perkara ini yang pada banyak jiwa manusia memiliki dorongan yang sangat kuat untuk melakukan zina. Ini benda yang disebut oleh Syekh Nasir Sa'di, Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, bahawa nak mendekati tu zina tu satu benda yang besar dah. Nak mendekati zina tu dia banyak pintu, banyak cabang, banyak jalan dia. Maka yang itu yang Allah Subhanahu taala larang daripada kita dekat dengan perbuatan zina tersebut, perbuatan mendekati zina. Sebab itu Allah Taala gambarkan zina dan keburukan zina ni dengan perkataan fahisyah, iaitu satu dosa besar dalam syariat kita. Dosa besar bukan sekadar syariat, tapi akal dan fitrah manusia. Sebab tu Allah Ta'ala guna perkataan fahisyah. Bahawa fahisyah ni bukan setakat syariat kata salah, fitrah lumrah manusia pun kata salah. Lepas tu bila ada satu kaum yang menyatakan bahawa zina tak ada masalah, zina boleh, pergaulan bebas boleh, maka dia telah terkeluar daripada fitrah manusia yang asal. Tak ada tuan-tuan. Kalau setakat saya duk tengok, dia panggil kitab Muqaranah Adyan, perbandingan agama ni, sama ada kitab Buddha baik, Hindu baik, Kristian baik, Yahudi baik, tak ada yang menyuruh kepada zina, tak ada. Larang zina banyak. Umpamanya kitab dalam Bible pun larangan zina. Dalam Injil, dalam Old Testament pun larang kepada perbuatan zina. Banyak lagi lah larangan-larangan yang ada dalam kitab. Sebab itu antara lain tuan-tuan, Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsir Al-Azim, satu riwayat diceritakan, dia kata kepada kami Yazid ibn Harun telah menceritakan kepada kami daripada Jarir, telah menceritakan kepada kami Sulaim ibn Amir daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, dia berkata seorang pemuda datang dekat dengan Nabi, lalu sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina, minta izin dengan Rasulullah berzina. Para sahabat mendekatinya dan menegurnya dengan keras. Dia kata diam. Apa mari-mari minta izin nak berzina, tak pernah dibuat orang. Maka kata Nabi, biar dia datang dekat dengan aku. Dan pemuda itu pun mendekat lalu duduk dengan beliau. Nabi pun tanya, apakah kamu suka kalau hal zina itu dilakukan kepada ibu kamu? Dia kata tak suka. Demi Allah aku tak suka ya Rasulullah. Rasulullah sebut lagi, kalau begitu orang lain pun tak suka benda itu terjadi kepada mak mereka. Dan Rasulullah tanya lagi, apakah engkau suka jika hal itu terjadi kepada anak perempuan kamu? Maka dia kata, aku pun tak suka hal itu terjadi kepada anak perempuan aku. Maka kata Rasulullah, itu pun orang lain pun tak nak zina itu berlaku kepada anak perempuan mereka. Rasulullah tanya lagi, kalau benda tu berlaku kepada adik-beradik kamu, apa perasaan kamu? Maka dia jawab, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ya Rasulullah, aku tak suka. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah kata begitu pula orang lain tak suka hal yang sama terjadi kepada saudara adik-beradik perempuan mereka. Lalu ditanya lagi, apakah engkau suka jika hal itu terjadi kepada hamba dalam keluarga kamu? Maka dia jawab tak suka. Begitulah beberapa soalan Rasulullah. Kalau benda tu berlaku kepada makcik kamu daripada adik-beradik ayah kamu, berlaku kepada makcik kamu daripada adik-beradik mak kamu, semuanya tak suka. Maka Rasulullah SAW letak tangan dia pada dada, tak silap saya, Rasulullah doa, Allahumma ghfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ini antara doa yang baik untuk kita zaman sekarang ni tuan-tuan. Apa dia? Minta doa pada Allah, ya Allah ampunkanlah dosanya, dosa orang yang kita doakan itu, dosa kita pun, dan bersihkan hatinya, wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu.
pelihara kehormatan. Sebab apa? Zaman kita sekarang ni zaman orang tak reti malu. Orang tak tahu malu. Macam-macam tuan-tuan. Kalau saya nak sebut dalam masjid ni geli rasa. Geli rasa kita nak sebut benda-benda begini. Kalau tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada TikTok, ada Facebook. Ramai kebanyakan kita ni ada TikTok, ada Facebook. Ada satu lagi yang anak muda kita suka. Ni laju sikit. Apa dia? Dia panggil track. Ni tulisan pun boleh masuk, gambar boleh masuk, apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, video pun boleh masuk. Track. Dalam track ni tuan-tuan, macam-macam jenis manusia ada. Dia kalau Facebook orang report, mudah lagi dia terpadam benda tu. Dalam TikTok pun sama, orang boleh report apa semua sekali. Tapi dalam track ni dia nampak lebih luas, lebih bebas sikit. Orang boleh cerita macam-macam dalam tu tuan-tuan. Dan dia lagi laju. Dia kalau dulu macam Twitter, sekarang ni orang tak guna sangat dah Twitter, sebab lebih kepada banyak kepada benda-benda yang kita kata pornografi, bebas dalam tu sekarang. Dalam track ni tuan-tuan, ada satu trend yang saya kena sebut dalam masjid supaya kita tahu benda ni salah. Gambar kita dalam galeri, dalam telefon kita duk ambil gambar WhatsApp dan sebagainya tuan-tuan. Dia ada satu trend. Orang ni dia screenshot besar-besar, gambar tu jadi kecil banyak-banyak, masuk dalam track, masuk dalam media sosial ni supaya orang lain boleh tengok apa yang ada dalam galeri dia. Bila zoom tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita tengok macam-macam. Gambar bogel ada, gambar bendalah tu ada, gambar apa nama anu dia tu nak tunjuk kat orang. Kalau tunjuk besar-besar orang kecam. Dia pun tunjuk kecil-kecil supaya orang zoom. Macam-macam tuan-tuan. Lebih bebas. Sebab tu kalau kita dengar khutbah Jumaat hari tu, yang sangat dahsyat anak-anak muda kita hari ni, sebab apa? Telefon di tangan. Nak cari pelacur susah, nak cari benda-benda yang depan mata payah. Hari ni depan mata telefon kita. Nak buka apa ada belaka tuan-tuan. Sebab tu hari ni benda ni, kalau kita kata benda ni lebih kepada kebaikan, sebenarnya nak cari benda buruk lagi mudah daripada nak cari benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik kalau tuan-tuan buka dalam YouTube tuan-tuan, contoh, buka ceramah dalam YouTube, kejap datang iklan. Kalau kita buka ceramah, kalau buka benda-benda mengarut ni, confirm tak ada apa pun, relax je tengok. Sebab apa? Dipermudahkan kita dengan benda-benda yang macam ini pada hari ini tuan-tuan. Sebab tu antara doa yang Nabi ajar kepada kita, Allahumma ghfir zambahu. Allahumma, kalau tukar kepada kita, Allahumma ghfir li zunubi. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa-dosa aku. Wa tahhir qalbi, bersihkan hati aku. Wa hassin farji, bersihkan, jagalah kehormatan aku. Ini kita doa kepada kita dan kita doa kepada anak-anak kita. Dan Abu Umamah kata, sejak daripada hari itu, pemuda itu tidak lagi menoleh kepada hal-hal yang mengarah kepada zina. Sebab berkat daripada doa Nabi SAW. Nasib baik dia buat perangai macam tu. Apa perangai dia? Dia pergi jumpa dengan Nabi, cakap nak zina ni ya Rasulullah, tahan tapi jumpa Rasulullah. Kita agak kalau orang ni datang jumpa pengurusi masjid, jumpa imam, rasa tampar dulu. Haji, saya nak berzina. Haji kata, apa gila kau ni? 2-3 kali jawab begitu, kita kata lain macam orang ni. Tapi sahabat dulu begitu perangai dia. Nak buat satu maksiat boleh ke tak boleh, dia jumpa dengan Nabi. Sebut pada Nabi. Maka Nabi doakan, dapat berkat daripada doa Nabi SAW. Baik tuan-tuan, dan satu lagi hadis, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Amr bin Nasir, dan menceritakan kepada kami Baqiyah daripada Abu Bakr ibn Abi Maryam, daripada Haytham bin Malik At-Ta'i, daripada Nabi SAW. Ma min zambin ba'da syirki a'zamu indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Tidak ada dosa setelah daripada syirik. Syirik dosa paling besar, ni kita semua tahu. Tidak ada dosa setelah daripada syirik di sisi Allah daripada seorang yang menumpahkan air mani dia pada rahim yang tidak halal bagi dia, maknanya zina. Maknanya Nabi kata dosa yang lebih besar di sisi Allah syirik. Lepas daripada syirik tak ada dosa lain yang lebih besar, Nabi kata, iaitu zina pada tempat yang tidak halal.
Zina lah tu. Maknanya menumpahkan air mani pada tempat yang tidak halal. Dan bab zina ni tuan-tuan, saya teringat lagi satu hadis Nabi SAW. Nabi kata orang yang berzina ni dalam neraka esok-esok macam mana keadaan dia tuan-tuan. Antaranya disebut oleh Nabi SAW, mereka pergi sehingga mendatangi sebuah tungku, kata Nabi. Ini cerita ketika mana Isra' Nabi. Mereka pergi sehingga mendatangi sebuah tungku. Tungku kita buat masak, kaki 3 dan seumpamanya. Di atasnya terdapat lelaki dan perempuan yang telanjang. Didatangkan api daripada arah bawah mereka. Kita bayangkan macam orang nak masak, buat syura ke apa, dia letak tungku, dia letak kawah. Maka ada tungku, letak atas tu perempuan, laki dan perempuan. Didatangkan api daripada bawah mereka. Apabila nyala api itu mendatangi mereka, maka mereka pun berteriak. Api datang menangis, menjerit. Api datang menjerit. Maka Rasulullah SAW tanya kepada Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah para wanita dan lelaki yang berzina. Maknanya antara seksa kepada orang yang berzina ni apa dia? Didatangkan api, dia letakkan atas tungku. Jerit datang lagi api, jerit datang lagi api. Api bila kena tuan-tuan, kalau kita kena melecur, terbakar dia jadi melecur. Dalam neraka Allah Ta'ala sebut apa dia? Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyazuqul azab. Allah Ta'ala kata, kulit kita punya isi dibakar, masak, habis menggelupah, habis semua sekali. Nadijat juluduhum baddalnahum, kata Allah. Ganti kulit, ganti isi baru, bakar lagi, ganti lagi, bakar lagi, ganti lagi. Liyazuqul azab, supaya merasai azab tersebut. Kita atas dunia kena api pun panas dah. Lagi dalam neraka Allah Ta'ala ganti sampai bila? Sampai selesai hukuman pada diri kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita belajar tentang hadis-hadis Nabi yang sebut tentang neraka ni, Allah cukup menggerunkan kita tuan-tuan. Baik, saya nak sebut Al-Munziri rahimahullah ta'ala. Dia sebut dalam kitab dia, ketika mana Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan sebab-sebab yang mengarah kepada zina. Maka dia sebut antara beberapa sebab yang paling besar dalam bab ni. Pertama, iaitu melepaskan pandangan secara bebas. Kita tak jaga pandangan. Allah Ta'ala sebut, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan. Melepaskan pandangan ni apa dia? Tengok benda maksiat. Benda maksiat ni bukan semestinya bogel depan kita, bukan semestinya orang duk tengah berzina depan kita. Tak. Orang yang tak tutup aurat datang depan kita, memang pakaian dia macam itu dah. Tutup atas sikit, tutup bawah sikit, kita tengok je. Macam tak ada perasaan. Sekali-sekala tutup juga mata, tapi tangan jari terbuka. Kan? Sebab apa? Sebab nak tengok benda tu. Maka dalam bab ni Allah Ta'ala tegur kita supaya jaga pandangan mata kita. Baik. Yang kedua, kata Munziri, keluarnya wanita dengan wajah yang terbuka dan berdandan menuju ke pasar. Allah Ta'ala sebut apa dia tuan-tuan? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Orang yang tabarruj, orang yang berdandan, bersolek, berlebih-lebihan, ni Allah Ta'ala larang, sebab boleh menjerumus kepada zina. Boleh menjerumus kepada zina. Baik, yang ketiga, seorang lelaki menemui wanita yang bukan mahram dia. Dan lelaki yang paling bahaya bagi wanita adalah kerabat suaminya, kerabat kedua orang tuanya. Mereka pada umurnya, dalam keadaan keluar masuk dalam rumah kita boleh jadi, bahkan boleh jadi mereka tinggal dalam satu rumah. Tengok dalam TV3, dah habis ke belum tak tahu. Ikatan terlarang. Yang perempuan tahulah ni. Apa dia? Berzina dengan bapa mertua. Anak dia yang lelaki mandul, kahwin dengan perempuan, duduk dalam satu rumah. Tahu-tahu isteri dia mengandung. Cek punya cek, bapa mertua sendiri makan menantu. Ni haruan makan anak, haruan makan anak ni tuan-tuan. Dalam rumah.
Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis apa dia? Iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aital hamwa qala al-hamwu al-maut. Jauhilah menemui wanita dalam rumah. Baik mana baik tuan-tuan. Hari ni boleh jadi kita tak duduk serumah dengan adik-beradik, ipar, duai dan sebagainya. Tapi yang berlaku apa dia? Orang datang nak bersihkan penapis air rumah kita. Orang datang nak bersihkan penapis udara rumah kita. Maka duduk dalam satu rumah. Yang dalam rumah siapa? Isteri kita. Yang datang tukang bersih tu siapa? Laki. Dan walaupun duduk dia buat kerja dia, yang perempuan ni buat kerja dia. Tak duduk sekali dalam satu bilik ataupun tak, tapi melibatkan satu rumah. Ini yang Nabi SAW larang tuan-tuan. Sebab tu tengok tuan-tuan, kita nak panggil orang bersih ke, nak panggil menukang ke apa, siapa ada kat rumah kita tu? Kalau yang datang tu juga seorang lelaki, yang duduk dalam rumah kita seorang perempuan, walaupun isteri kita, kita tak ada kat rumah, jangan bagi masuk. Jangan bagi masuk. Sebab Nabi SAW kata bukan orang asing, orang adik-beradik, ipar duai pun al-maut, kata Nabi. Orang yang maknanya boleh menjerumus kepada zina dalam rumah kita. Sebab tu ni banyak juga terjadi pada zaman kita ni tuan-tuan. Macam-macam. Kan? Itu yang Indon pun keluar cerita, Melayu pun keluar cerita. Apa dia? Ipar adalah maut. Kan? Suami outstation. Bukan outstation, rupanya dengan kakak ipar dia, contoh. Ingat, yang ni pula keluar dengan ni. Macam-macam tuan-tuan. Baik. Yang ketiga, yang keempat, banyak terjadi dalam negara Islam, mereka hanya menegakkan hudud hukuman zina bagi masyarakat kecil dan meninggalkan aturan pelaksanaan hukum ke atas mereka yang kuat. Ini disebut oleh Al-Muziri, iaitu dalam bab satu-satu pemerintah yang menjalankan ke setengah-setengah. Kepada satu golongan dia buat, satu golongan lagi tak buat. Ini mungkin tak berlaku pada pemerintah kita. Ini setengah-setengah pemerintah yang lain zaman-zaman dulu. Sebab berlaku, bila berlaku benda ni kepada rakyat biasa, oh dia hentam habis-habisan. Tapi berlaku pada orang kanan dia, berlaku pada kerabat bangsawan, maka dia panggil penghakiman terpilih. Orang setengah-setengah orang saja yang terlibat dengan dihakimi seumpamanya. Baik, yang kelima, kata Al-Muziri, iaitu menyegerakan pernikahan pemuda dan pemudi yang telah sampai pada usia pernikahan. Sebab tu Nabi SAW suruh bila mana seorang pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, kata Nabi. Barang siapa yang di antara pemuda-pemuda ni dah sampai ataupun dah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farash, kata Nabi. Sebab dia lebih biasa, lebih boleh menjaga pandangan dan menjaga kemaluan dengan sebab menikah. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, zaman kita ni tuan-tuan, ceklah, tengoklah anak-anak kita punya telefon dan seumpamanya. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan dalam yang saya sebut tadi, trap. Dia boleh isytihar. Contoh tuan-tuan, orang ni terlibat dengan LGBT, gay, dia boleh isytihar dia ni position apa. Dia kalau orang tahu-tahulah ni kan. Sebab Dr. Izwan, seorang syarah UN tak silap saya, dia kaji bab ni. Dia kata kalau orang yang terlibat LGBT ni, dia ada position dia, atas bawah, ada yang boleh dua-dua. Ni geng-geng doktor tahulah. Baik, dia boleh isytihar dia ni duduk mana, dia ni yang mana. Bila masuk komen, orang komen pula, komen pun tak relax. Apa tak relaxnya tuan-tuan? Tanya, ya awak duduk mana, adik duduk mana, nak minta nombor telefon dan seumpamanya. Maknanya yang post pun isytiharkan dia ni orang LGBT, yang komen tu pun sama naik dengan orang yang post. Zaman kita, disebab tu Nabi SAW sebut, Nabi laknat orang yang mujaharah, yang menjaharkan, mengisytiharkan bab maksiat kepada orang lain. Maknanya dia buat maksiat, dia isytihar pada orang. Nabi SAW larang orang yang macam ini. Kan? Ini zaman kita berlaku ni tuan-tuan. Baik, yang keenam, menyebarnya kemudahan hidup yang melalaikan dan merosak di dalam rumah kita.
banyak zaman kita sekarang ni tuan-tuan. Apa dia? Iaitu filem-filem porno yang menceritakan tentang percintaan antara seorang wanita dengan lelaki, ataupun mana-manalah, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita, dan semua ni membawa kepada perbuatan zina. Allah Ta'ala sebut innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang nak supaya berita perbuatan yang amat keji itu tersiar dalam kalangan orang-orang yang beriman, dia nak benda yang dia buat, benda dosa yang dia buat ni tersiar dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Apa dia? Dia nak tersebar luas dia ni orang yang suka buat maksiat, supaya apa dia? Orang yang cenderung sama dengan dia mudah untuk buat maksiat dengan dia. Nak cari orang tu, nak cari orang ni macam-macam. Kalau tuan-tuan tengok iklan dalam Facebook, kadang dia keluar tuan-tuan, dia keluar apa dia? Macam-macam dia keluar ni. Ni ada apps nama sekian, nak anda kesunyian, nak cari perempuan di waktu malam, nak cari sekian, macam-macam. Boleh download apps. Ada. Tengok, dia kata sunyi, rupanya anak 6, 7. Kan? Malam-malam sunyi. Sebab apa? Dah tak cara kat anak, dia duduk seorang-seorang. Kan? Itu yang jadi sunyi. Macam-macam tuan-tuan. Yang memudahkan benda-benda begini berlaku. Maka Nabi SAW dan Allah Ta'ala pun sebut benda ni perbuatan yang keji. Baik. Yang ketujuh, adanya penyimpangan perilaku pada sebahagian lelaki dan wanita, khianat terhadap isteri-isteri mereka dengan menggauli wanita-wanita asing dengan jalan yang tidak syar'i. Apa dia maksudnya tuan-tuan? Isteri dekat rumah, isteri duduk pejabat kerja lain, kerja pejabat lain. Suami duduk kerja pejabat lain, duduk duduk tackle perempuan lain. Kadang isteri orang pun jadi, yang bukan isteri orang lagi jadi. Kan? Kadang kita tak nak, tapi yang perempuan tu datang terkesel-kesel dengan kita. Kan? Datang tak malu-malu datang kita. Kan? Sebab itu tuan-tuan, zaman kita ni zaman yang kita kena jaga diri kita. Ku anfusakum alaikum yadurrukum, kata Allah Ta'ala. Alaikum, ke atas kamu benda-benda yang mudarat kamu kena jaga. Dia tak ada orang nak jaga kita. Kadang datang teguran pun orang tak nak terima, kita sendiri pun tak nak terima. Kan? Sebab itu zaman kita ni jaga diri masing-masing, terutamanya dalam bab-bab yang melibatkan zina dan seumpamanya. Baik. Yang pertama, yang kedua, iaitu larangan dalam suratul Isra, larangan yang ke-6 yang kita nak bincang pada malam ini, iaitu larangan membunuh jiwa tanpa hak. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, kata Allah. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan satu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Sebab itu nyawa dalam Islam ni sangat-sangat berharga. Setiap orang ada nilai di sisi Allah. Maknanya setiap orang bukan kita boleh bunuh sesuka hati kita. Tak. Sebab itu dalam Islam yang antaranya disebut oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, dia kata ayat ni larangan nak bunuh setiap jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Bukan setakat yang hidup, yang dalam perut pun ada larangan. Sebab itu ada satu bab almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia panggil qatlur rahmah. Apa dia? Baby yang dalam kandungan nak digugurkan atas sebab-sebab tertentu lepas daripada umur 4 bulan, 5 bulan dan ke atas. Sebab 4 bulan dan ke atas ni biasanya dah ditiupkan roh. Allah Ta'ala tiupkan roh dah dalam perut. Maka kalau ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perlu digugurkan, dia panggil dalam bab qatlur rahmah, potong rahmat, iaitu kematian baby dalam kandungan. Maka benda ni tuan-tuan
Dia panggil apa dia? Kita kata dalam bab tu pun bukan mudah-mudah untuk digugurkan dan seumpamanya, lagi-lagilah yang disebut sebagai manusia biasa macam kita ni. Sebab tu barang siapa yang dibunuh secara zalim, iaitu dibunuh tanpa alasan yang benar, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada keluarga dia. Ini dalam bab hukum jenayah dalam Islam kita ni. Bila mana berlaku pembunuhan secara zalim, apa-apalah kezaliman yang berlaku, maka ahli keluarga berhak untuk minta dia panggil, Allahumma salli ala Muhammad, qisas, untuk hukum balas kepada keluarga yang kepada si pembunuh tersebut. Dia boleh minta qisas. Baik. Itu dalam bab larangan membunuh orang yang ada hak hidup. Baik. Yang ketujuh, iaitu larangan memakan harta anak yatim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra ni ayat 34. Allah Ta'ala sebut, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, kata Allah. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, yakni bermanfaat, sehingga ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban, pertanggungjawab di atas janji tersebut. Maka antara yang dilarang oleh Allah, makan harta anak yatim. Sebab tu bila ada harta anak yatim yang kita urus dengan baik, dapat pahala besar. Sehinggalah pada tahap biasanya umur 18 ke umur berapa, dalam perjanjian kena serah harta kepada dia, dia boleh dipertanggungjawabkan dah, dia boleh menguruskan harta, maka baru selesai kerja kita. Ni ada tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ada satu kes di Petaling Jaya, tak silap saya dulu. Dia ni jaga anak orang meninggal, anak dia beradik dia. Dan apa yang dia buat, habis semua sekali harta dia ambil. Tapi anak yang dalam jagaan dia, anak yatim 2 orang, lelaki dan perempuan ni, dia tak jaga dengan elok. Macam-macam yang dibuat ni, kan? Begitu begini, akhir sekali sampai yang kawan ni boleh ada satu syarikat, boleh melapor dalam tu dengan duit daripada anak yatim tersebut. Wallahu alam kisahnya tuan-tuan, sampai satu umur yang ni ada adik-beradik lain yang menuntut hak. Akhir sekali berlaku saman di mahkamah dan seumpamanya, boleh ambil balik semua sekali harta dia. Sebab apa? Sebab daripada kecil memang ditindas, memang tak jaga, tapi anak ni duduk dalam jagaan dia. Sebab kalau anak ni diberi pada adik-beradik lain, dia tak dapat hak jagaan, maka dijaga awal-awal. Tapi sampai pada satu umur benda ni terdedah, rahsianya orang lain tahu, maka dibuat tuntutan hak di mahkamah dan seumpamanya, maka dapat hak balik kepada anak tersebut. Sebab tu jangan tuan-tuan, bila makan harta anak yatim, kita makan dosa yang berpanjangan. Sampai bila-bila dosa tu berlaku. Sebab apa? Dia melibatkan harta. Lagi mana tak dilepaskan, tak dilunaskan semacam hutang, maka sampai bila-bila tak selesai benda tu. Baik, sebab tu makan harta anak yatim itu satu benda besar. Yang Allah Ta'ala sebut apa dia? Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika kamu telah melihat kepada mereka kecerdasan, kata Allah, untuk mengelola, menguruskan harta, maka baru boleh serah kepada dia untuk menguruskan harta sendiri. Ni kepada anak-anak yatim. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman, penuhilah janji, dan maksudnya janji yang kalian ikat dengan Allah maupun janji yang kalian ikat sesama manusia, sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan. Baik. Yang ketujuh. Yang ke-8, Allah Ta'ala larang dalam ayat 35, iaitu larangan curang dalam timbangan dan takaran. Allah Ta'ala sebut, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran, sempurnakanlah timbangan apabila kamu menimbang, apabila kamu mengukur satu-satu ukuran, dan timbanglah dengan neraca yang benar, dan itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam tafsir Sa'di sebut, ini adalah perintah yang berlaku adil, untuk berlaku adil, serta menyempurnakan timbangan kita dengan benar tanpa mengurangi atau mencurangi sedikit pun.
Daripada makna umum ayat ni apa dia kita boleh faham tuan-tuan. Segala bentuk curang dalam transaksi, baik pada harga barang yang kita jual ataupun akad yang disepakati, maka benda ni termasuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara bentuk larangan tuan-tuan, kalau tengok dalam kitab yang mensyarahkan kepada Ihya Ulumuddin min Mau'izatil Ihya Ulumuddin, tuan kitab bawa kemungkaran yang berlaku, dia banyak. Pertama dia bawa kemungkaran berlaku dalam masjid. Banyak kemungkaran berlaku dalam masjid tuan-tuan. Apa dia? Kita duduk sebelah orang baca Quran, orang tu baca kuat, kita dengar benda tu salah. Wajib tak wajib kita tegur? Wajib kita tegur. Sebab kita tahu dia baca salah, maknanya kita belajar. Apa lagi kemungkaran berlaku dalam masjid, kita tengok orang semayang salah, tak betul dan melibatkan sah batal semayang dia, wajib kita tegur sebab kita nampak benda tu. Kalau kita tak tegur, paling tidak hati kita kata benda ni salah, tapi ada aful iman, selemah-lemah iman, wajib kita tegur sebab kemungkaran berlaku depan mata kita. Baik, antara berlaku dalam pasar, dalam bab timbangan dan seumpamanya, apa dia disebut dalam kitab itu, iaitu orang yang sebut dia jual satu barang ni dia jual RM10, orang pun minta tawar dengan dia RM7. Dia kata tak boleh RM7, kalau RM7 saya dapat untung RM1, padahal dia beli barang tu RM3, tapi dia untung, maknanya dia jual RM10, orang tu minta tawar RM7. Dia kata tak, kalau macam tu saya dapat RM1 je untung daripada barang tersebut. Menipu tak menipu? Menipu. Maka benda ni jadi kemungkaran dalam pasar, kata tuan kitab tersebut. Sebab apa? Kita sebut nak melariskan, nak dapat untung. Takkanlah untung sampai ada setengah orang cakap apa dia tuan-tuan, kalau RM7 dengan saya sekali tak ada untung. Lagi menipu. Sebab apa? Dia sorokkan kebenaran. Padahal kata Nabi SAW, di pasar ni kita nak jual-jual, orang tu nak beli-beli, tak nak beli sudah. Kalau berlaku tawar-menawar tu, makna kata itu atas dialog kita. Jangan sampai berlaku penipuan. Itu larangan bila mana kita dalam bab pasar, kita menipu untung atas satu keuntungan barang. Ini dilarang. Baik, antara lain apa dia? Kualiti barang. Kita cakap kualiti baik, grade A lah apa semua sekali. Saya terkena tak minggu lepas, beli ketam, ni grade A punya, besar lah begini-begini, sampai kat rumah, besar tangan betul, besar tangan anak saya, bukan besar tangan saya. Dia kata seko grade A ni besar tangan, seko. Berapa ringgit tak seko orang rumah yang beli. Kita tak beli. Kalau kita beli, orang rumah bebel kat kita. Bila orang rumah beli, kita bebel kat orang rumah. Datang besar tangan betul, tapi besar tangan anak yang umur 6 tahun. Makan lah, boleh lah kan. Segol lah, tapi dalam keadaan begitu. Tapi ayat dia Masya Allah, begitu gini, ni segar, ni baru angkat lah apa benda lah, begini-begini. Kita pun okey, boleh beli kan. Sampai-sampai lain bendanya. Baik, ni antara penipuan bila berlaku satu-satu akad dalam pasar, sama ada apa-apa transaksi lah tuan-tuan. Lagi-lagi dalam dalam Shopee kan. Tapi sekarang ni dah terjaga sikit lah. Dalam TikTok macam-macam kita tengok lain, sampai lain. Tu berlaku penipuan dalam jual beli. Baik, yang ke-9, larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Ayat 36, Allah Ta'ala sebut apa dia? Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, as-sam'a wal basar, penglihatan kamu, dan hati, wal fuad, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata tuan kitab kita? Dia kata jangan kita berbicara, jangan bertindak, dan jangan sebar berita jika kita tak ada ilmu ataupun tidak tabayyun, tidak semak dulu sebelum kita sebarkan cerita ataupun satu-satu perkara tersebut. Sebab apa? Penglihatan, pendengaran dan hati kita ni semua akan disoal oleh Allah Ta'ala. Ni zaman kita ni jangan tuan-tuan, jangan semua benda ni musim
Itu musim pilihan raya. Habis semua grup jadi pilihan raya belaka. Kan? Masuk grup surau, grup masjid, grup itu, grup ni. Kan? Adalah orang tegur begini tak nak timur. Ini berlaku. Ada satu grup saya masuk. Kata grup surau, jadi grup surau sudahlah. Cakap soal agama, info-info komuniti, ada kematian, ada sakit dan sebagainya. Kan? Bila masuk bab politik ni jadi lain macam. Jadi lain macam. Sebab kita ni warna beza-beza. Yang ni begini, yang ni begini, yang ni begini. Mana tempat kita nak bersatu? Masjid lah. Kan? Sebab apa masjid? Tempat orang beragama, belajar agama. Sebab tu tuan-tuan, ada satu lagi orang sebut, tak tahu berlaku ke, betul berlaku ke tidak, Wallahualam. Tapi dahsyat kalau saya sebut ni. Mudah-mudahan tak berlaku masjid kita, tuan-tuan. Apa dia? Dia tayang Piala Dunia bola dalam masjid. Dalam masjid. Saya tanya, dalam dewan ke, dalam apa? Tak, dalam masjid, dalam tempat orang sembahyang, tempat utama, dewan utama orang sembahyang. Kita kata la haula wala quwwata illa billah. Apa manfaat dapat? Dia kata tak apa, ada ustaz setuju benda tu. Lagi garu kepala, ustaz ke baru nak start tu. Tayang dalam masjid bola. Boleh jadi dia penyokong Argentina ke apa benda kan. Tayang. Ada permintaan ke apa, wallahualam, tuan-tuan. Nabi seorang pemuda datang ke masjid cari humaran ni'am. Unta VIP punya unta mahal. Satu jenis unta yang mahal. Datang cari kat mana? Dalam masjid. Nabi pun panggil dia. Nabi kata apa dia? Mudah-mudahan kamu tak jumpa dengan unta yang kamu cari. Nabi marah. Sebab apa? Masjid ni biarlah jadi tempat ibadah, jadi tempat kita fokus kepada taat kita kepada Allah, buat aktiviti pun aktiviti yang menjurus kepada itu. Jangan masuk benda-benda yang lain. Orang meniaga dalam masjid, Nabi doa apa dia, tuan-tuan? Ini meniaga, orang Islam meniaga untuk keuntungan orang Islam. Nabi kata mudah-mudahan orang yang meniaga dalam masjid tak akan untung selama-lamanya. Nabi doa begitu. Maknanya tuan-tuan, datang benda-benda pelik ni janganlah kita. Kalau kita kata terdesak sangat pun buatlah, tapi di luar masjid lah. Jangan masuk benda-benda yang tu bukan khilaf, itu tak ada manfaat. Kan? Bukan tengok bola tak ada manfaat, ada manfaat tapi tempat lain lah. Dia ada tempat dia. Ni masjid nak jadi, nak panggil orang datang masjid punya pasal. Kan? Bola pun tayang dalam masjid, la haula wala quwata illa billah. Kan? Teruk sangat lah tu. Kan? Teruk sangat. Wallahualam jadi betul ke apa, tapi dengar memang betul berlaku. Dalam masjid betul, macam TV ni lah. Masjid pula kena TV besar kan. Dia tayang, syok agak tengok kan. Dia pasang pula speaker yang kuliah dalam masjid, lagi syok kan. Baik, jangan duk buat dalam masjid kita ni, viral ni tuan-tuan. Baik, yang ke-10, yang terakhir, Nabi SAW larang dalam surah Al-Isra ayat 37 hingga 38, iaitu tentang larangan bersikap sombong. Allah Ta'ala kata, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula, kata Allah. Dan janganlah kamu berjalan atas muka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Allah Ta'ala kata kamu sombong macam mana sekalipun takkan tembus ke bawah, dan kamu meninggi diri macam mana sekalipun takkan sampai ke atas. Dan zaman kita ni tuan-tuan, minta maaf sebut tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan tengok, saya suka tengok TikTok, tengok media sosial. Dia ada orang yang temu ramah, dia panggil podcast. Dengan seorang ni memang orang panggil dia memang geng-geng T20. Nak bercakap ni tuan-tuan, dia tengok jam kawan tu. Dia kata jam awak tu jam ke apa tu? Murah sangat, tengok ayat dia tu tuan-tuan. Jam awak tu murah sangat. Kalau nak bercakap saya paling kurang jam harga 1 juta. Dia pun bagi jam dia. Sepanjang podcast ni tukar pada jam saya. Saya kata la ilaha illallah. Dahsyat ni. Permulaan. Tak live lagi ni. Baru permulaan. Yang kawan nak temu ramah ni tersipu-sipu, malu. Dia kata apa dia? Dia seolah-olah macam kena menganjing begitu je tuan-tuan. Yang kawan orang miskin, yang tu orang kaya. Cek kaya tu kaya dengan sebab apa? Kaya dengan sebab forex. Kaya dengan sebab saham-saham dalam forex. Tu yang boleh jadi T20.
Maknanya orang kaya betul lah kan. Bila tanya awak dia, kenapa awak suka dengan lelaki ni? Tak sebab dia perangai baik apa semua sekali. Dia tengok lebih besar 3 kali ganda pada saya ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kan, cakapan dia tu Masya Allah. Kita kata sehari, orang tanya dia makan berapa sehari? Oh, sehari sekali makan 1,500. Bukan rupiah, Malaysia punya duit. Stik apa benda lembu, Wallahualam kan? Makan sekali makan 1,500. Dia kata saya kalau tak cukup 1,000 saya tak lalu makan. Seolah-olah macam tu lah. Kita dapat nasi RM5, nasi bajet pun rasa okey dah kan? Dia boleh keluar ayat macam tu tuan-tuan. Kita dengar pun, ya Allah menyampahnya aku. Orang pun tanya dia, dah makan pelik-pelik ni tak takut ke? Takut sakit? Apa nak sakit? Kata duit ada. Duit ada, sakit duit ada, tak ada masalah bagi dia. Allahu Akbar. Kita dengar pun kita kata menyampah orang macam ni tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala kata jangan kita duduk dalam keadaan macam mana, tamshi fil ardi marhab, jalan atas muka bumi dengan sombong. Jangan. Allah Ta'ala milik semua ni. Yang forex yang saya sebut tadi tuan-tuan, haram. Haram kan? Mana haram? Berapa fatwa dalam Malaysia, mufti-mufti negeri sebut haram. Tapi boleh, dia kata apa? Dia tak apa, halal. Ada ulama yang kata halal. Ni orang yang tak boleh terima pandangan dalam beragama. Ni payah juga. Sebab apa? Duit masuk. Nak kata haram, duit masuk. Nak kata dia makan benda haram kan? Sebab itu tuan-tuan, dalam bab ni Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tegur kita jangan kita sombong atas dunia. Sebab ada lagi yang lagi besar, yang lagi kaya, yang lagi hebat, yang lagi perkasa, yang lagi berkuasa dengan diri kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah sekadar itu tuan-tuan, mudah-mudahan beberapa perkara yang kita ambil daripada suratul Isra memberikan pengajaran, memberikan manfaat kepada diri kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tak cok. Okey. Wah, kelima tak bersenang dengan